Cina Datuk Lela Maharaja. Untuk pasukan College of Vocational Tanjung Puteri, mereka membariskan Muhammad Afazris, Nur Azman, Muhammad Amin Afiq, Muhammad Amiran Shah, Muhammad Nurash, Muhammad Danish Afif, Muhammad Fauzan Fikri, Muhammad Sharifuddin, Muhammad Zikri, Muhammad Ghazali, Muhammad Aiman Daniel, Muhammad Syahrizal, Muhammad Fitri Zainal dan juga Muhammad Muaz Safri. Manakala untuk College of Vocational Datuk Lela Maharaja pula, mereka membariskan Muhammad Hazim, Abdul Mustaqim Abdul Muttalib, Muhammad Luqman Hakim Mazwan, Muhammad Syahrul Nizam Syahrizal, Alif Zafran, Muhammad Izzikri, Irfan Hazik, Muhammad Anif Ashraf, Muhammad Azri, Muhammad Jamiul Khay, Muhammad Syahir, Muhammad Afakrul Danish, Muhammad Adib Zainuddin dan juga Muhammad Farid Zulfan. Jadi itulah pemain-pemain yang akan bermain untuk pasukan masing-masing yang diberikan, digalaskan tanggungjawab untuk menjadi juara bagi kategori bowl ini. Jadi pasukan KV DLM ini yang akan yang memegang bola ketika ini. Baik sekali. Diminta KV Alostar, KV Batu Pahat dan KV Seberang Pride bersedia untuk menerima hadiah. Namun kali ini KV Tanjung Puteri pula yang memegang bola. Soalan bertukar-tukar offload ketika ini buat Tanjung Puteri. Cuba melebarkan, namun ada larian solo di situ oleh KV Tanjung Puteri menerusi pemain nombor 9 iaitu Muhammad Fauzan Fikri untuk memberikan try yang pertama buat pasukan KV Tanjung Puteri. Di bawah palang Hish. Sepakan conversion yang baik, tambahan 2 mata buat pasukan KV Tanjung Puteri. Baik sekali gerakan solo Fauzan Fikri yang harus diberikan pujian. Namun kredit harus diberikan kepada rakan pasukan beliau yang berjaya mendapatkan turnover bola tersebut daripada tangan pemain-pemain KV Datuk Lela Maharaja. Sekali lagi, paling kemas kali ini pemain KV Datuk Lela Maharaja. Cubaan melakukan pick up namun tidak dibenarkan. Knock on dipersalahkan di situ oleh pengadil perlawanan. Jadi scrum down buat KV Tanjung Puteri ketika ini. Tanjung Puteri ketika ini meneruskan kebaraan menerusi backline mereka. Cuba mencari winger di situ iaitu Muhammad Syahrizal. Terus dikeluarkan mencari Fauzan Fikri. Jadi knock on pula di situ KV Tanjung Puteri. Jadi turnover buat pasukan KV Datuk Lela Maharaja. Scrum down diberikan kepada mereka.
Kita teruskan majlis penyampaian hadiah kepada pemenang bagi Johan Shield, naik Johan Shield dan kategori Dikuatkan oleh Datuk Lele Maharaja, namun ada kesalahan offside pula yang dilakukan oleh pasukan Batu Pahat. Kembali bola tersebut dikuasai oleh pasukan Datuk Lele Maharaja. Tip terus diambil. Seakan di situ menerusi Anif Ashraf buat Datuk Lele Maharaja. Namun knock on pula Datuk Lele Maharaja, sayang sekali. Dipersilakan. Diiringi pengarah KB Kuala Krai. Dipersilakan. Jadi sekali lagi scrum kepada pasukan KV Tanjung Puteri. Nampaknya di awal-awal permainan ini kedua pasukan sedikit scrappy dari segi handling. Begitu banyak sekali handling error ketika ini. Mana kameraman KV Kuala Krai? Dengan itu awak di sebelah sana. Sebelah sana. Terus dikeluarkan satu dummy passingnya, namun yang berjaya ditangkap ada situ Muhammad Amiran Shah. Fauzana Fikri baik Bagi kategori premier dipersilakan KB Seberang Pride. menghantarkan kepada winger. Masih lagi Tanjung Puteri ketika ini mengawal permainan. Mereka masih lagi mendalui ketika ini dengan 5 mata. Jadi jelas ada urgensi yang ditunjukkan oleh KV Datuk Lele Maharaja. Namun begitu terlepas pula pemain berjersey 20 buat KV Tanjung Puteri itu Nur Aish yang begitu laju sekali larian beliau untuk mendapatkan try yang kedua buat pasukan KVTP Rhino. Conversion yang tidak berjaya disempurnakan, namun pengadil telah pun meniup whistle menamatkan skor masa yang pertama dengan kedudukan semasa KV Tanjung Puteri 10, KV Datuk Lele Maharaja 0. Jadi berehat seketika 1 minit. Kembali selepas ini. Cepat. Awak tepi dulu, bagi benda ambil gambar dulu. Awak tepi dulu, awak. Tepi dulu bagi benda sebab takut orang awak tepi dulu. Tu bagi sana dulu, takut orang langgar dia. Cepat. Kameraman dulu, kameraman sana dulu. Jauh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Freestyle sekali. 1, 2, 3. Okey. Tunggu, jangan tunggu ni lagi. Tunggu. Ni. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih diucapkan pada pemenang. Seterusnya diumumkan naik Johan Shield. Ini telah bermula skor masa yang kedua. Sepak bola diambil oleh KV DLM. Kita masuk oleh pemain KV Tanjung Puteri. Menerusi pemain berjersey nombor 16 iaitu Danny Shafif. Namun dipersalahkan pertahanan KV DLM. Laju sekali di situ Danny Shafif. Memberikan kepada Muhammad Zikri untuk melakukan larian, namun ada reset play ketika ini. Satu stepping ke dalam yang gagal dibaca. Sekali lagi Fauzana Fikri berjaya mendapatkan try yang ketiga buat pasukan KV Tanjung Puteri. Inilah gerakan menarik pemain ini. Sudah 2 kali dia berjaya melakukan gerakan seperti ini.
Namun masih lagi gagal dibaca oleh pertahanan pasukan College of Vocational Datuk Laila Maharaja. Dari pasukan KVDLM seharusnya lebih berhati-hati dan memberikan tumpuan yang lebih kepada pemain berjersey nombor 9 ini, iaitu Fauzan Fikri. Sepak bola yang cukup baik. Namun knock on pula di situ, ada advantage buat pasukan KV7 Puteri. Terus dikeluarkan. Ada larian yang di sebelah kiri padang, namun ditangkap kemas oleh pertahanan KV Datuk Laila Maharaja. Masih lagi KV7 Puteri. Terus dikeluarkan. Satu stepping ke dalam. Tanjung Puteri sekali lagi cuba melakukan delay untuk menipu pertahanan pasukan Datuk Laila Maharaja, namun mereka peka juga. Mereka cuba ditipu di situ. Jadi kali ini pasukan Tanjung Puteri sekali lagi meneruskan kemarahan mereka. Bermain untuk melebarkan bola saja dan akhirnya berjaya mendapatkan try yang keempat buat pasukan Datuk Laila Maharaja. Tanjung Puteri sebenarnya yang berjaya mendapatkan try yang keempat. Diumumkan Josh. Sekali lagi bola di tangan Fauzan Fikri untuk lakukan restart kick. Rendah sahaja namun berjaya melepasi garisan 10 meter. Pick up baik pula kali ini. Terus dikeluarkan. Bermain wide sahaja ketika ini. Berjaya ditolak keluar di situ pemain Tanjung Puteri. Quick line out dia diambil namun tidak dibenarkan. Ada kesalahan knock on awal yang dilakukan oleh pemain KV Datuk Laila Maharaja. Jadi scrum down kembali berpihak kepada pasukan KV Tanjung Puteri. Masuk bang. Nanti kameraman tu kena langgar dengan tu. Dek, sama gebek. Gitu. Okey, ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bola dikeluarkan terus. Kali ini berusi backline pasukan KV7 Puteri. Baik sekali. Cuba bermain wide di situ. Namun ditangkap sekali lagi oleh winger pasukan KVDLM ini. Terima kasih kita ucapkan. Masih lagi pasukan Tanjung Puteri mendominasi perlawanan final kategori bowl ini. Bola terus dicuri. Baik sekali clear up yang dilakukan oleh pemain KVDLM. Kali ini ada extra namun knock on pula. Tidak dibenarkan pengadil. Backwards kata pengadil. Jadi teruskan larian di situ buat pemain KVDLM untuk memberikan try yang pertama kepada pasukan College Vocational Datuk Laila Maharaja.
Dan sekaligus pengirim perlawanan meniupkan whistle menamakan perlawanan bagi perlawanan final bowl di antara Tanjung Puteri dan juga Datuk Lela Maharaja dengan berkesudahan Tanjung Puteri 22 selaku juara bowl